Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iklimah Syafiqah binti Muhammad Taib dari Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak 2. Ini adalah subjek GPPP 1092, Penghantar Pengajian Pendidikan. Hari ini saya akan buat penerangan jelas tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, hubung kait 11 anjakan yang terkandung di dalam PPPM dalam mencapai aspirasi pendidikan negara dan aspirasi murid serta hala tuju pendidikan negara, berkaitan PPPM, aspirasi pendidikan negara dan aspirasi murid dalam pembentukan guru yang berkualiti. Yang pertama sekali, berkaitan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. Ianya bermula sejak 2013 hingga 2025 yang merupakan inisiatif kerajaan yang bertujuan mentransformasikan sistem pendidikan negara agar lebih berdaya saing dan relevan dalam era globalisasi. Pelan ini memberi tumpuan kepada 3 aspek utama iaitu akses kualiti dan kecekapan bagi memastikan setiap pembelajaran di Malaysia mendapat pendidikan yang setara serta berkualiti tinggi. PPPM diperkenalkan sebagai respons kepada cabaran yang dihadapi sistem pendidikan negara seperti pencapaian akademik yang tidak konsisten, jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar serta keperluan meningkatkan keupayaan guru dalam mengadaptasi kaedah pengajaran moden. Pelan ini juga mengambil kira kepentingan teknologi dalam pembelajaran, keperluan meningkatkan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar serta usaha untuk memastikan sistem pendidikan negara sejajar dengan keperluan ekonomi dan pasaran kerja global. Bagi mencapai matlamat ini, PPPM menggariskan 11 anjakan strategik yang melibatkan pelbagai aspek termasuk peningkatan profesionalisme guru, pemantapan kurikulum dan pentaksiran, penggunaan teknologi dalam pendidikan, serta pengukuhan kepimpinan sekolah. Setiap anjakan ini dirangka bagi memastikan transformasi pendidikan yang menyeluruh dan berimpak tinggi selari dengan aspirasi pendidikan negara untuk melahirkan model insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan berdaya saing di peringkat global. Seterusnya berkaitan aspirasi pendidikan negara. Aspirasi pendidikan negara memberi tumpuan kepada 3 elemen utama iaitu melahirkan warga negara berpengetahuan, menyediakan peluang pendidikan yang saksama dan meningkatkan daya saing global. Ketiga-tiga elemen ini penting dalam memastikan sistem pendidikan negara mampu menghasilkan model insan berkualiti yang dapat menyumbang kepada kemajuan negara serta bersaing di peringkat antarabangsa. Dalam usaha melahirkan warga negara berpengetahuan, pendidikan harus memastikan setiap individu mempunyai pemahaman yang mendalam dalam pelbagai bidang termasuk akademik, teknikal dan kemahiran insaniah. Kurikulum pendidikan diubah suai bagi memastikan murid memahami konsep pembelajaran yang lebih relevan dengan keperluan industri masa depan. Selain itu, elemen seperti higher order thinking skills, penguasaan teknologi dan pendekatan pembelajaran berasaskan projek diperkenalkan untuk meningkatkan kebolehan murid dalam menyelesaikan masalah dan berinovasi. Selain itu, peluang pendidikan yang saksama menjadi aspek penting dalam memastikan semua murid mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi atau geografi. Pembangunan sekolah luar bandar menyediakan bantuan pendidikan kepada golongan kurang berkemampuan serta penggunaan teknologi dalam pendidikan menjadi strategi utama dalam menjamin keadilan dalam sistem pendidikan. Kerajaan juga berusaha memperluas program pendidikan inklusif bagi memastikan kanak-kanak berkeperluan khas mendapat akses kepada pembelajaran yang sesuai dengan keperluan mereka. Dengan memberikan tumpuan kepada elemen-elemen ini, aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan melalui pelaksanaan dasar sistematik, inovatif dan berpandangan jauh. Sejajar dengan matlamat Malaysia untuk menjadi negara maju dengan sistem pendidikan bertaraf dunia.
Seterusnya, aspirasi murid dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Ia menetapkan 6 ciri utama yang perlu dimiliki oleh setiap pelajar bagi memastikan mereka mampu bersaing dalam dunia yang semakin mencabar. Ciri-ciri ini merangkumi pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, etika dan kerohanian, kemahiran dui bahasa serta identiti nasional. Pengetahuan merupakan aspek utama yang perlu dikuasai oleh setiap murid dalam pelbagai bidang termasuk akademik, teknikal dan kemahiran insaniah. Selain memperoleh ilmu di sekolah, konsep pembelajaran sepanjang hayat ditekankan bagi memastikan murid dapat terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan keperluan industri pada masa hadapan. Kurikulum pendidikan turut disusun agar lebih relevan dengan cabaran dunia moden termasuk integrasi teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Selain itu, kemahiran berfikir secara analitikal, kreatif dan penyelesaian masalah diberi penekanan dalam sistem pendidikan. Pendekatan higher order thinking skills diperkenalkan untuk membina daya pemikiran yang lebih kritis dan inovatif dalam kalangan murid. Mereka digalakkan untuk meneroka pelbagai sudut pemikiran serta mengembangkan idea-idea baharu yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Kemahiran memimpin juga merupakan elemen penting dalam membentuk pelajar yang berdaya saing. Murid dilatih untuk menjadi pemimpin yang berwibawa, bertanggungjawab dan mampu bekerja secara berpasukan. Aktiviti ko-kurikulum, sukan dan projek kepimpinan di sekolah diperkenalkan bagi membina keyakinan diri serta kemahiran komunikasi yang berkesan. Dalam aspek etika dan kerohanian, pendidikan nilai murni, agama dan moral diterapkan bagi melahirkan individu yang berintegriti dan berakhlak mulia. Pembentukan sosial yang baik menjadi keutamaan agar murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga memiliki peribadi yang mulia serta menghormati kepelbagaian budaya dan agama di Malaysia. Murid juga perlu menguasai kemahiran dui bahasa iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi global. Kecekapan dalam kedua-dua bahasa ini membolehkan murid berkomunikasi dengan lebih baik di peringkat antarabangsa, meningkatkan peluang pekerjaan serta memperluaskan akses kepada ilmu dan maklumat dari pelbagai sumber. Akhir sekali, identiti nasional perlu diterapkan dalam kalangan murid bagi memastikan mereka mempunyai jati diri yang kuat serta semangat patriotisme yang tinggi. Penerapan elemen sejarah, budaya dan nilai kenegaraan dalam sistem pendidikan membantu membentuk individu yang bangga dengan warisan negara serta bersedia untuk berbakti kepada masyarakat dan tanah air. Dengan keenam-enam ciri ini, sistem pendidikan negara dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga berkualiti tinggi dalam pelbagai aspek kehidupan. 11 Anjakan PPPM. Rangka kerja Transformasi Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dari tahun 2013 hingga tahun 2025 memperkenalkan 11 anjakan utama yang menjadi asas kepada transformasi sistem pendidikan negara. Anjakan ini dirangka bagi memastikan pendidikan di Malaysia lebih berkualiti, inklusif dan relevan dengan keperluan global. Fokus utama dalam anjakan ini termasuklah peningkatan kualiti guru, pembaharuan kurikulum serta penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan. Selain itu, inovasi dan penggunaan teknologi juga diberi penekanan dalam setiap aspek pembelajaran bagi memastikan murid mendapat pengalaman pendidikan yang lebih efektif dan holistik. Hubungkai anjakan 1 hingga 3 dengan aspirasi pendidikan negara. Anjakan pertama hingga 3 memberi tumpuan kepada akses kepada pendidikan berkualiti, penguasaan dui bahasa dan pembentukan sasiah murid sebagai asas kepada pembangunan modal insan yang seimbang dan holistik. Yang pertama iaitu anjakan 1, kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti. Pendidikan berkualiti harus dapat dinikmati oleh semua murid tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, geografi atau keupayaan mereka.
Oleh itu, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan seperti peningkatan infrastruktur sekolah luar bandar, program pendidikan inklusif untuk murid berkeperluan khas serta pemberian bantuan kewangan kepada murid kurang berkemampuan. Kerajaan juga memperkenalkan program seperti Sekolah Amanah dan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) bagi memastikan setiap murid berpeluang mendapat pendidikan yang terbaik. Seterusnya, anjakan yang kedua, profesion dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Dalam era globalisasi, penguasaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa menjadi aspek penting bagi meningkatkan daya saing murid. Program Dual Language Program (DLP) dan Highly Immersive Program (HIP) diperkenalkan untuk memperkukuh kemahiran dui bahasa murid. Selain itu, pendekatan pembelajaran berasaskan komunikasi dan interaksi aktif diterapkan bagi meningkatkan keyakinan murid dalam menggunakan kedua-dua bahasa dengan lebih berkesan. Anjakan yang ketiga iaitu penghayatan nilai-nilai murni. Pendidikan bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik, tetapi juga dalam membentuk individu yang berakhlak dan berintegriti. Oleh itu, nilai-nilai murni diterapkan dalam kurikulum melalui mata pelajaran seperti pendidikan Islam, pendidikan moral dan pendidikan sivik. Selain itu, aktiviti ko-kurikulum yang berasaskan kesukarelawan, kepimpinan dan keusahawanan turut diperkenalkan bagi memperkukuh jati diri dan nilai-nilai murni dalam kalangan murid. Hubungkai anjakan 4 hingga 6 dengan aspirasi pendidikan negara. Anjakan ke-4 hingga ke-6 berfokus kepada profesion keguruan, kepimpinan, pendidikan dan pendekatan pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan murid. Anjakan yang keempat iaitu profesion keguruan menjadi pilihan utama. Profesion perguruan perlu menarik calon berkualiti tinggi untuk memastikan hanya yang terbaik menjadi pendidik. Oleh itu, standard pemilihan guru diperketatkan dan program pembangunan profesionalisme guru diperkukuh melalui inisiatif seperti program pembangunan guru baharu, PPGP dan latihan berterusan berasaskan kompetensi (CBL). Insentif khas seperti kenaikan pangkat berdasarkan prestasi juga diberikan kepada guru yang menunjukkan pencapaian luar biasa dalam bidang pengajaran. Anjakan yang kelima iaitu pemimpin berprestasi tinggi di sekolah. Kepimpinan sekolah memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju sekolah dan meningkatkan prestasi murid. Oleh itu, program latihan dan pembangunan profesional untuk pengetua dan guru besar seperti National Professional Qualification for Education Leader diperkenalkan bagi membentuk pemimpin pendidikan yang cekap dan berwawasan. Anjakan yang ke-6 iaitu penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Setiap sekolah mempunyai cabaran dan keperluan yang berbeza. Justru itu, sistem pendidikan yang lebih fleksibel diperkenalkan di mana sekolah diberi autonomi untuk menyesuaikan strategi pembelajaran mengikut keperluan murid mereka. Inisiatif seperti sekolah model khas dan program kelas rancangan khas diwujudkan bagi membantu murid yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih spesifik. Hubungkait anjakan 7 hingga ke-9 dengan aspirasi pendidikan negara. Anjakan ke-7 hingga ke-9 memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi, transformasi sistem pendidikan dan penglibatan komuniti dalam pendidikan. Anjakan yang ke-7 memanfaatkan ICT dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam pendidikan diperluaskan untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Pembelajaran secara digital, penggunaan bahasa interaktif serta aplikasi kecergasan buatan AI diperkenalkan bagi memastikan murid lebih terdedah kepada teknologi moden. Program seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan e-learning
telah diperkenalkan bagi memudahkan proses pembelajaran dalam talian. Anjakan yang ke-8 iaitu Transformasi Kapasiti Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memperkukuh sistem pentadbiran dan pengurusan pendidikan melalui pendigitalan data, pemantauan prestasi sekolah dan peningkatan kecekapan pentadbiran. Sistem Big Data Education Analytics digunakan untuk menilai keberkesanan dasar pendidikan secara lebih holistik. Anjakan yang ke-9, kerjasama dengan pihak berkepentingan. Pendidikan bukan hanya tanggungjawab guru dan sekolah, tetapi juga tanggungjawab ibu bapa, industri dan masyarakat. Oleh itu, usaha memperkukuh kerjasama dengan sektor swasta, institusi pendidikan tinggi dan badan bukan kerajaan NGO dipertingkatkan bagi mewujudkan ekosistem pendidikan yang lebih menyeluruh dan dinamik. Hubungkan anjakan 10 hingga 11 dengan aspirasi pendidikan. Anjakan yang terakhir menekankan kecekapan perbelanjaan pendidikan dan ketelusan sistem pendidikan bagi memastikan setiap sumber digunakan dengan berkesan. Anjakan yang ke-10 iaitu keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Setiap peruntukan kewangan yang disalurkan kepada pendidikan perlu memberi impak yang tinggi terhadap keberhasilan murid. Oleh itu, pemantauan ketat terhadap perbelanjaan pendidikan, pengurangan pembaziran dan pengoptimaman sumber dilaksanakan bagi memastikan dana yang diperuntukkan benar-benar memberi manfaat kepada murid. Anjakan yang ke-11, ketulusan dan accountability awam. Sistem pendidikan yang telus dan bertanggungjawab memastikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan sentiasa terpelihara. Oleh itu, mekanisme pemantauan prestasi sekolah, laporan berkala mengenai pencapaian pendidikan dan penyertaan komuniti terhadap penilaian pendidikan diperkenalkan bagi meningkatkan accountability dalam sektor pendidikan. Kesimpulannya, 11 anjakan dalam PPPM ini dirangka untuk memastikan sistem pendidikan Malaysia lebih progresif, berkualiti dan relevan dengan perkembangan semasa. Setiap anjakan berkait rapat dengan aspirasi pendidikan negara dan aspirasi murid yang menekankan pembentukan modal insan berilmu, berkemahiran dan berakhlak tinggi. Dengan pelaksanaan yang berkesan, Malaysia berpotensi untuk mencapai sistem pendidikan bertaraf dunia dan melahirkan generasi yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Hala tuju pendidikan negara selepas tamatnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dari tahun 2013 hingga tahun 2025 akan terus memberi tumpuan kepada pemerkasan sistem pendidikan agar lebih relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan. Antara aspek utama yang akan menjadi keutamaan adalah pengukuhan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Fokus ini bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang lebih mahir dan berdaya saing dalam pelbagai industri khususnya dalam sektor teknologi dan inovasi. Pendidikan STEM dan TVET akan terus diperluaskan bagi memenuhi permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi serta memastikan graduan memiliki kemahiran yang sesuai dengan kehendak pasaran pekerjaan. Selain itu, pendigitalan dalam pendidikan juga akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberkesanan sistem pembelajaran. Penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan AI, analitik data besar, realiti maya dan pembelajaran digital akan diperkukuh untuk menjadikan proses pengajaran lebih interaktif dan berkesan. Teknologi ini membolehkan murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik serta membangun kemahiran digital yang diperlukan dalam dunia moden. Pada masa yang sama, guru akan diberikan latihan dalam penggunaan teknologi pendidikan agar dapat mengadaptasi kaedah pengajaran yang lebih inovatif dan sesuai dengan perubahan zaman. Selain itu, konsep pembelajaran sepanjang hayat akan terus diperluas bagi membantu rakyat meningkatkan kemahiran mereka sepanjang hayat melalui pendidikan yang fleksibel.
Inisiatif ini penting untuk memastikan individu di pelbagai peringkat umur berpeluang memperoleh ilmu baharu dan menyesuaikan diri dengan perubahan industri serta ekonomi global. Pendidikan secara dalam talian, khususnya jangka masa pendek serta program latihan kemahiran akan diperkasakan agar setiap individu dapat mengakses pendidikan tanpa mengira lokasi dan tahap pendidikan mereka sebelum ini. Secara keseluruhan, pasca PPPM, sistem pendidikan negara akan terus berkembang dengan menyesuaikan diri kepada perkembangan global serta keperluan industri. Dengan memberi tumpuan kepada pendidikan STEM dan TVET, pendigitalan dalam pembelajaran serta pembelajaran sepanjang hayat, Malaysia dapat memastikan sistem pendidikannya kekal relevan dan mampu melahirkan modal insan yang berkualiti serta bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Seterusnya, pembentukan guru berkualiti merupakan elemen penting dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) kerana guru memainkan peranan utama dalam menentukan keberkesanan sistem pendidikan. Bagi memastikan tenaga pengajar yang berkaliber dan mampu melahirkan murid cemerlang, PPPM menekankan 3 aspek utama iaitu peningkatan profesionalisme guru, transformasi profesion keguruan dan pemantapan kepimpinan guru. Dalam aspek peningkatan profesionalisme, guru diberikan latihan berterusan dalam bidang pedagogi, teknologi dan pendekatan pengajaran inovatif. Latihan ini bertujuan memastikan guru sentiasa peka terhadap perubahan dalam dunia pendidikan serta dapat mengadaptasi kaedah pengajaran yang lebih efektif. Penguasaan teknologi juga ditekankan bagi membolehkan guru menggunakan sumber digital dalam menyampaikan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik kepada murid. Selain itu, transformasi profesion keguruan dilaksanakan dengan mengetatkan syarat kelayakan bagi memasuki profesion ini. Hanya calon terbaik dipilih untuk menjadi pendidik bagi menjamin tahap kecekapan dan kebolehan mengajar yang tinggi. Insentif dan ganjaran juga diberikan kepada guru yang menunjukkan prestasi cemerlang sebagai penghargaan terhadap sumbangan mereka dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Langkah ini bukan sahaja meningkatkan motivasi guru, malah memastikan mereka sentiasa berusaha untuk mencapai tahap pengajaran yang terbaik. Kesimpulannya, PPPM sebagai pemangkin transformasi. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dari tahun 2013 hingga tahun 2025 merupakan satu dasar pendidikan yang komprehensif dan menyeluruh, bertujuan untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara agar lebih berkualiti, cekap dan inklusif. Melalui 11 anjakan strategik yang diperkenalkan, PPPM bukan sahaja memperkukuh aspirasi pendidikan negara, tetapi juga memastikan setiap murid memiliki kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk berjaya dalam dunia yang semakin mencabar. Perubahan yang dibawa melalui PPPM meliputi pelbagai aspek pendidikan, termasuk peningkatan akses kepada pendidikan berkualiti, pengukuhan profesion keguruan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan peningkatan kecekapan sistem pengurusan pendidikan. Kesemua elemen ini bertujuan memastikan sistem pendidikan Malaysia sentiasa relevan dengan keperluan semasa dan mampu melahirkan generasi yang berdaya saing. Dalam usaha mencapai matlamat ini, peranan guru sebagai tunjang utama sistem pendidikan tidak boleh diketepikan. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga bertindak sebagai ejen perubahan dalam membimbing generasi masa depan. Oleh itu, pemekasan profesion guru menjadi keutamaan dalam PPPM. Dengan pelbagai inisiatif diperkenalkan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan motivasi guru. Latihan berterusan, insentif kepada guru berpotensi tinggi serta peningkatan syarat kelayakan bagi profesion keguruan adalah antara langkah-langkah yang diambil untuk memastikan hanya individu terbaik menjadi pendidik. Selain itu,
Pemimpin sekolah juga diberikan latihan dan sokongan yang mencukupi supaya mereka dapat menguruskan institusi pendidikan dengan lebih cekap dan efektif. Audio Jungle.